Hi YouTube, what's up? Welcome back to my channel guys. Okay, hari ni kita punya vlog sedih sikit sebab one of aku punya team dah tak ada. Relax, bukan tak ada meninggal hari korang ni. Dia cuma dapat kerja baru. Okay, so dia dapat kerja tempat baru. So hari ni hari last dia. Kita orang nak buat farewell dekat dia. Kita dah plan semua siap. Tempat dekat mana semua. Sekarang aku on the way nak pergi ke tempat sana lah, tempat kita nak buat farewell tu. Dia tahu, cuma aku rasa dia tak tahu yang kita ada prepare sikit dekat dia. Kita ada prepare gift dekat dia dan ada kek. Selalunya farewell kita buat dekat office, tapi kali ni kita buat dekat luar sebab kita orang kan kerja shift. Schedule tak menentu, tapi schedule kali ni cantik pula. So kita orang plan dekat luar. So itulah, sekarang aku nak on the way ke sana. So nanti aku sampai sana aku update. Alright, so macam biasa guys, yang mana belum subscribe channel aku lagi, please subscribe channel aku. Yang dah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Alright, so jom kita pergi ke tempat farewell tu. Alright. Okay guys, aku dah sampai dah dekat tempat yang kita nak buat farewell member aku. Tempat dia dekat sana. Dekat sana tu. Nampak kereta Azia tu. Belakang kereta Azia tu ada pintu kat situ. Okay, so tempat dia dekat situ. Sekarang ni kita booking pukul 6.30. Tapi aku rasa boleh je masuk dulu tu. Tapi sekarang tak boleh, kita relax kat luar sekejap. Lagipun aku rasa tak ada orang sampai lagi ni. Aku seorang je sampai ni. So, diorang sampai nanti aku update. Alright. Nampak gayanya diorang lambat. Tak ada lambat pun, awal lagi. Belum pukul 6.30 lagi. Tapi aku masuk dulu. Aku bawa masuk barang sebab takut nanti hujan. Kan nanti keluar ambil basah lagi. So, jom kita masuk dulu. Tu tempat dia. Diorang tengah renovate lagi ni. YTJ Cafe. Jom masuk. Bang, semalam saya ada booking untuk 6.30 hari ni. 6.30 hari ni. Hafiz. Bang, nanti kita minta nanti kita minta tolong simpan kek boleh? Boleh je. Boleh kat mana? Ada, saya nak bagi abang untuk kalau private sikit dalam minyak, kalau nak Kalau dalam boleh private. boleh je, boleh je. Sekarang boleh masuk kan? Sekarang boleh je masuk. Okey, alright, terima kasih bang. Okey, sama. Baik bang, terima kasih bang. Nampak gaya ni aku seorang dulu guys. So yang lain belum sampai lagi, tapi tak apa, masih ada masa lagi. Booking 8.30. Booking 6.30. Booking 6.30. Sekarang baru 6.18. Okay, masih ada masa lagi. Kita tunggu diorang dulu. Apa lagi, order air untuk aku dulu.
Okay guys, air aku dah order. Sekarang tunggu yang lain sampai, nanti kita order makan. Sabri dengan Izan dah sampai. Lain macam ni matching. Wih, Macam-macam. ke mana ni? Tak ada mana. Baju sama, Apa yang sama? jam cantik, Weh, tak pakai kasut. tak payah. Hei. Kau edit. Lain macam ni. Kau edit. Turun dah sembang. Tahu. Korang pergi mana? Serius lah? Apa balik kita berdua dalam? Kau buat balik pada lalu tak pakai macam ni, selalu kau pakai buruk-buruk. Kau mencarut je kerja kau kan? Macam laki bini tu. Kau dah start kau ni Pergi mana tadi? Pergi mana? Beli barang? Pergi berhenti beli barang tu je lah, beli kek je. Okey. Tak apa. Orang ke office lagi. baru lepas ni. All you can scoop tiramisu. Oh. Jadi Ni boleh ambil scoop ni. Dan ambil je lah berapa banyak. Tapi satu scoop saja bang. Alamak. Tak boleh dua. tak boleh dua eh? Satu scoop saja. Oh, Abang scoop je. tak kau nak? Nak bagi berapa besar? Berapa besar? Batu besar. Satu skop tak kisah berapa besar. Ah. Kalau jatuh kira fail lah. Jatuh boleh boleh lah. lah. Berapa yang dapat je. Hai. Aku tangan ke dapur kau. Tengok. Okey. Baik, terima Alright, kasih. Terima kasih. Sama, terima kasih. Kau tengok tau. Nasib baik kau lepas. Tangan dapur ni. Sekali skop je. Tangan dapur. Tak, satu scoop boleh ambil banyak. Guys, kita dapat tiramisu free. Ini kalau tangan tap ni aku rasa separuh je ni. Kalau tangan kau ni separuh. Aku rasa aku dapat double dia. Kita tengok sedap tak? Dah lah, weh, untuk orang lain. Wih, sedap lah. Tak, ini serius sedap. Aku kek-kek ni kurang tapi ni sedap. Sebut dia buat bagus. Sedap. Dia bagi sugar aku? Badal je. Tak, serius sedap. Rasa. Suap. Romantis sikit. Mampus. Ni dah kena apa? Kak, sekarang kenapa nak kat Wow. orang ni? Sedap. Okey, biasa. Sedap kan? Biasa. Engkau. Aku dah cakap sedap. Kalau aku tak puji jadi engkau yang puji. Not nice lah. Then what you eat too many times? Sedap kan? Masa OTP semua bagai ni masa ni. Alamak. Ui, sedap lah. Makan lagi. Apa? Meci-meci adalah. Tengok. Semua orang cakap. Bukan aku seorang Semua orang cakap. So, nampak gayanya semua dah sampai. Ni je. Sila scan order dulu baru kita start kita punya atur cara. Agenda. Apa cara? Saya tak ada dia. Seafood karage. Okey. Ha. Bernardo. Dia Bernardo Singapura. Boleh aku buat kat sama. Wait. Bukan kata accident. Bedang pun tak boleh. Jadi macam tu, kalau kita nampak ikan ni, just
suggest je pergi balik orang dia. Tapi lepas ni kau dah tak kisah dah benda tu. Yelah, masuk aku. Nampak berasap je. Dia nak work it. Tapi Dia tak pernah otak dia lagi. Dah kau dah tak boleh dah. Kau fokus accident lain dah lepas. Cocok tu jatuh lebih. mahal lagi gila. Aku punya ni daripada China je. Mampus. Kau tak pasti tak. Kau tak rasa kau continue lagi. Ya, nak guna lagi 2 botol sampai 50 kg. Tak guna ke sebelum ni? Ya Allah, susah-susah je tau. Makan balik je. Terima kasihlah korang. Macam sedap je kek ni daripada kek hari tu. Adakah itu keyboard mekanikal? Oh, tengok dah. Ini diorang yang beli. Aku tak tahu. Terima kasih. Macam mana? Keluar ni. Keluar. Ini siapa? Ini personal daripada design. Terima kasih. Ya Allah. Ini Rasa dah ada dia. Wait. Tak tahu. Sama guys, orang ni kita gaduh ni. Apa ni? Red Ambil wine? bawa keluar. Apa tu? Apa? Red wine? Apa ni? Ambil aku. Oh. Mira Mak Ngah. Thank you korang. Alamak. Jadi design ke tak ni? Jadi. Assalamualaikum. Aku nak cakap terima kasih lah dekat Zaki dulu. Walaupun kita mula-mula tu kita tak okey, kita gaduh kan. Lepas tu aku tak suka engkau, tapi orang kata dalam berjalannya masa tu kita dapat bekerja dengan baik. And kau sangat banyak tolong aku lah daripada segi progress aku dekat AWP tu. Sebenarnya sebelum ni aku tak pernah tahu dapat KPI full. Tapi under Zaki dengan dia punya orang kata motivation pathway, tak pernah ni dapat 1000 lebih KPI. So macam aku sangat bersyukur ada team leader macam Zaki yang bagi sokongan and selalu nasihat aku. Aku ambil apa yang input-input yang kau pernah nasihat sebanyak session kita. Sebenarnya meninggalkan AWP ni satu benda yang aku tak pernah terfikir pun yang aku akan jump to another company. Walaupun dalam orang kata takut nak tinggalkan company sebab takut dekat luar aku tak survive macam kat sini. Walaupun sebenarnya aku ni patutnya dah lama kena buang tau. Tapi mungkin sebab pertolongan Zaki dan rezeki aku dekat AWP juga masih bertahan sampai sekarang. And kepada korang semua, aku nak minta maaf daripada hujung rambut sampai hujung kaki sebab kadang kita ni manusia tak lari daripada kesilapan. Yang mana kadang kita tergurau kasar, lagi-lagi dengan Tabri. Sorry. Benda tu yang tak disengajakan lah. Jadi kalau ada terkasar bahasa, halalkan makan minum aku ya. Sebab kita pun tak tahu lagi ajal kita. Mungkin next kalau tak jumpa aku, mungkin aku dah meninggal ke apa ke kan. Ada blog kita. Jadi kalau ada apa-apa event, invite lah saya. And ucapan ni untuk Rishi lah. Walaupun I tak cakap depan Rishi, thank you boss, you are the best. Thank you bagi I peluang untuk orang kata improve diri I. And last
Hi guys, alright. So aku pun dah sampai ke rumah. So untuk vlog kali ni sampai di situ je. So itulah cerita dia untuk hari ni. Farewell member aku. Dia dah dapat tempat kerja baru apa semua. So hope dia berjaya dekat tempat baru dia. Happy, gembira lah kerja kat sana. Okay, so guys, macam biasa, yang mana belum subscribe channel aku, please subscribe channel aku. Yang dah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Alright guys, and see you guys next video. Thank you guys.